Dulu, TV hanyalah sebuah kotak kayu yang memaparkan gambar hitam putih. Tapi hari ini, TV adalah sebuah otak digital. Nama saya Alia Natasha binti Muhammad Nazri. Hari ini saya akan terangkan pada anda tentang kepintaran AI dalam televisyen kita pada hari ini. Ini adalah contoh AI Smart TV yang berada di rumah keluarga saya. AI in future. Nampak tak? Ini bukan sekadar teknologi cara biasa, tetapi ini adalah natural language processing. Selain itu, jika gambar dan video di dalam TV ini kabur, ada 1 jurutera chip yang berada di dalam TV ini yang dinamakan sebagai AI upscale. Okey, macam yang anda nampak, ini adalah gambar TV lama. Teknologi sangat terhad, resolusinya rendah, gambarnya kabur dan ia hanya berfungsi secara pasif. Maksudnya, kualiti gambar yang kita nampak bergantung 100% kepada signal antena. Kalau signal buruk, maka buruklah paparan skrinnya. Okey, jadi kita nak bezakan antara teknologi biasa dengan teknologi AI. Teknologi biasa ni, dia hanya akan mengikut arahan pasif. Tapi teknologi AI ni, dia akan belajar menyesuaikan diri dia. Contohnya, diorang dapat tahu tentang apa channel yang kita selalu tengok. Diorang juga dapat tahu kebesaran saiz ruang tamu kita sebab dia nak bagi volume yang dikeluarkan daripada TV adalah sesuai dengan saiz ruang tamu kita. Itulah dia punya satu ciri-ciri yang special dekat AI Smart TV ni. AI Smart TV ni juga dia boleh tahu masa apa yang sesuai untuk dia malapkan sedikit brightness yang ada di AI Smart TV. Kita dah sampai ke penghujungnya. Jadi sebagai penutup kata, saya ingin memberitahu bahawa Smart TV bertenaga AI adalah bukti bagaimana ICT memudahkan hidup kita. Jangan lupa ya, walaupun TV kita makin canggih, privasi kita tetap nombor 1. Itu saja daripada saya. Terima kasih.